Salam sejahtera, selamat pagi, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Fatendania Ausha binti Muhammad Amir, tingkatan 3 dan 5 dari Sekolah Kebangsaan Satak K9. Hari ini saya akan menceritakan sebuah novel yang bertajuk Legasi Tombiruo karya Ramli Awang Mursyid. Ejim atau nama barunya Amaruddin telah lama meninggalkan dunia Tombiruo setelah mendirikan rumah tangga bertahun-tahun lamanya. Kini dia hidup bahagia bersama isteri tersayang Siti Nurhalis dan anak tunggalnya Suryani. Bagaimanapun, kejadian yang dikecapi tercela tatkala semangat hutan muncul semula dalam jelmaan bapanya. Penduga bahkan menerusi mata fikirannya. Amaruddin sering melihat pembunuhan kejam. Amaruddin pun memutuskan untuk memburu pembunuhan itu yang bermaharajalela di ibu kota Kuala Lumpur. Diana pula seorang peguam biasa dan Sarah seorang wartawan jenayah sinar harian telah bertemu dengan Amaruddin menerusi kejadian tragis. Mereka bersepakat berkabung tenaga untuk membantras penjenayah yang tumpah dengan imej Tombiruo, namun diubah suai mengikut cara moden. Tombiruo, hutan batu ini rupa-rupanya bukan calang-calang pembunuh. Manusia bertopengkan wajah dewa itu sangat handal sehingga berupaya mengalahkan ketiga-tiga mereka ini. Sekian, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.